Dulu bila sebut je pasal phone mid-range, aku terus ada mindset. Macam, alah, bukan berbaloi pun. Dah lah, tak sesuai pakai long term. Betul tak? Tapi semenjak hadirnya jenama Redmi, dia berjaya lah untuk ubah persepsi aku. So, ini dia Redmi Note 15 Pro 5G. Dan aku nak share, kenapa phone mid-range ni buat hidup aku jauh lebih tenang. Yang pertama, of course sebab tahap durability dia. Kalau nak tahu, dekat back panel phone ni, Redmi dah start guna material fiberglass yang buatkan dia 10 kali impact resistant, dan untuk bagi harapan pula, dia hadir dengan Gorilla Glass Victus 2. So bila dah durable depan belakang macam ni, aku sendiri memang tak risau dah. Katakan kalau phone terlepas daripada tangan, atau masa nak potong buah tapi tak ada chopping board ke, yes, aku boleh je pakai Redmi Note 15 Pro ni. Tak adalah. Maksud aku, kalau terjatuh sekalipun, kita dah tak pening kepala. Dan yang lagi menarik, IP rating dia. Biasa phone mid-range ni just ada satu IP rating je kan. But untuk Redmi Note 15 Pro 5G, dia ada 4 IP rating tau. Dan tak cukup dengan itu, dia pun ada features AI Wet Touch 2.0. So dekat sini, aku yakin lah yang smartphone ni tak rapuh bila diuji. Feature tambahan tu memang praktikal, lagi-lagi dalam situasi yang crucial. Contohnya korang hadap hujan ke, nak guna masa tangan basah ke, tak ada hal punya. Tapi itulah, takkan tahan lasak je Zat. Kalau guna daily, okey ke? Phone ni sebenarnya ada chipset yang bagus juga. Dia dibekalkan dengan MediaTek Dimensity 7400 Ultra. Sebuah prosesor yang super untuk kelas begini. Let's say main Mobile Legend ke, kelas mid-range, kita boleh set kepada frame rate super, which is dah cukup selesa. Lepas tu setup kamera 200MP dekat sini, boleh kata memuaskan. Aku paling impress bila mana kita dapat cropping sampai 4 kali zoom. So kalau nak buat close up shot, snap gambar building ke, korang just point and shoot dan boleh terus post dekat social media. And then untuk bateri pula, dia ada kapasiti 6580mAh. Jarang kan nak dapat bateri yang besar macam ni. Tapi yes, korang tahu Redmi memang kuat belanja dan kapasiti dia reliable lah untuk tahun 2026. Cuma yelah, aku faham model ni mid-range je kot. Macam mana kalau lepas 2 tahun, apps tak boleh nak update bagai? So untuk pengenal korang, model ni sebenarnya support 4 tahun OS dan 6 tahun security update. Yang mana ini adalah upgrade yang paling baloi kalau nak banding dengan model sebelum ni. Kira dah tak ada isu lah kalau katakan korang nak pakai dalam jangka masa yang lama. So macam, nice ke tak? Kalau tanya aku, sekarang aku dah faham kenapa jenama Redmi ni selalu dipanggil sebagai King of Mid-range. Memang betul pun. Dan kalau sekarang ni korang tengah mencari sebuah smartphone yang mampu milik, ada spek top tier, aku rasa model ni patut ada lah dalam list korang tu. Sebab harga dia bawah RM1,600 je. Tapi kalau nak lagi best, baik korang pre-order terus bermula 16 Januari ni. Sebab korang siap jimat RM200 tau. And then automatic dapat variant 512GB. Menarik gila kot. So, go check it out.